Haji Don, nak tanya satu saja. Berapa lama lagi Sabah nak pikul barang lama? Setiap kali pilihan raya, muka lama datang dengan gelaran, datang dengan pangkat, datang dengan janji, tapi balik-balik masalah sama tetap tinggal. Rakyat Sabah dari dulu sabar, sangat sabar. Tapi apa yang kita dapat? Kawasan tak naik, anak muda tak terbela, hak Sabah hilang depan mata. Yang tua masih sibuk kejar kuasa, yang lama masih sibuk kumpul wang, dan akhirnya Sabah tetap di belakang. Bukan sebab rakyat malas, tapi sebab pemimpin lama tak pernah berubah. Di depan rakyat, mereka senyum. Di belakang rakyat, mereka buat rundingan yang hanya menguntungkan kroni. Dulu salahkan orang lain. Hari ini pun masih salahkan orang lain. Cuba jawab terus terang. Kalau kita undi orang yang sama, dapatkah kita hidup yang berbeza? Sabah bukan kurang bijak. Sabah cuma penat ditipu. Sudah sampai masa buang barang lama. Sampah politik lama. Tabiat lama. Perangai lama. Pilihlah yang berani lawan pusat, yang berani jaga hak negeri. Pilih yang tak tunduk pada sogokan, tak tunduk pada gelaran. Sabah perlukan pembersihan besar. Sabah perlukan perikatan nasional. Kerana perubahan tak datang dari yang lama. Perubahan datang dari keberanian kita membuang mereka.